Pelik sangat. UMNO dan PAS yang terlibat secara langsung dalam RCI tabung haji, tiba-tiba mereka nak alih tiang gol dan nak libatkan pula Pakatan Harapan, nak libatkan pula Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX. Tak dapat kita nak brain, apa salah dia orang ni jadi macam ni kan? Nak kata nyanyuk, tak mungkin. Nak kata amnesia, takkanlah kan? Sebab yang jelasnya pada 14 Julai tahun 2021, Mesyuarat Jemaah Menteri telah pun bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk tabung haji. Dan Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Ismail Sabri, UMNO. Nampak? Dan fakta kedua, 21 Januari tahun 2022, kenyataan daripada Idris Ahmad. Penubuhan RCI tabung haji ini merupakan hasrat ramai pihak termasuk diri saya, Idris Ahmad, yang juga telah menyerahkan watika perlantikan kepada semua ahli panel RCI tabung haji bersama-sama dengan Marzuq Syari. Nampak? Dan dua-dua ni daripada PAS. Nak lagi ke mana? Dah memang kenyataannya UMNO dan PAS terlibat secara langsung dalam RCI tabung haji. Mereka yang minta, mereka yang tubuhkan, mereka yang lantik, dan mereka juga yang sekarang ini condemn apa yang mereka buat. Tali brain kan? Pelik sangat perangai mereka ni. Sebab apa? Sebab RCI tabung haji itu dah terpalit kepada mereka sendiri. Itu sebab mereka dah mula gelabah. Mereka dah mula macam cacing kepanasan. Nampak? Malah, dengar betul-betul, mantan Ketua Audit Negara Tan Sri Madinah juga menyebut dengan sejelas-jelasnya beliau sendiri dah memberi teguran kepada tabung haji dan mencadangkan sijil berteguran, bukan sijil bersih. Namun Kabinet yang minta supaya dikeluarkan sijil audit bersih, bukan atas dasar kehendak beliau, tetapi atas dasar arahan daripada Kabinet. Bermaksud apa? Tabung haji memang bermasalah. Malah beliau juga menyebut jika berlakunya bank run pada waktu itu, tabung haji tidak akan mampu untuk memulangkan semula wang semua pendeposit tabung haji. Dan ini yang kita kena ingat, Seksyen 22 3A Akta Tabung Haji berkait dengan syarat pengisytiharan hibah tabung haji apabila aset kurang daripada liability. Secara tak langsung, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya terima hibah apabila kita tidak layak untuk terima hibah? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? UMNO PAS jangan alih tiang gol, terima kenyataannya sebab 7 orang dah pun ditangkap.